Okay, hari ni saya nak share cara nak buat web app. Okay, sebab ada yang tanya. Tapi saya bukanlah seorang yang pakar dalam bidang pembangunan aplikasi. Cuma sejak dah ada ChatGPT, dah ada Cloudy, dah ada AI ni kan, sebenarnya kita pun dah boleh dah buat aplikasi tapi online lah. Okay. Kalau anda nak aplikasi yang boleh di-download melalui Play Store, iOS, yang tu lain lah. Okay. Cuma yang ni kita boleh terus akses melalui browser. Okay. So dekat ChatGPT ni, okay, kita dah boleh dah nak buat aplikasi apa. Contohnya, saya bagi arahan. Okay, sebelum tu saya just guna ChatGPT ni versi desktop ya. Maksudnya kita perlu install dahulu. Okay, dekat kita punya PC. Lepas tu kita boleh terus minta dia buatkan lah. Okay, so kat sini anda boleh tekan new chat, and then kat sini ada chat and work. Okay, kalau anda klik dekat atas ni, dia ada option codecs. Okay, tapi tak apa, just pilih je ChatGPT ni. Nanti kita boleh, nanti sistem ni sendiri akan suggest lah dia akan gunakan work atau gunakan codecs terus. Okay, so kat sini saja sebagai arahan, tapi arahan anda mestilah yang spesifik lah. Okay, jangan bagi arahan yang terlalu general. Anda kena bagi something yang spesifik. Contohlah sekarang ni anda ada anak kecil usia maybe 5 tahun, lepas tu anda nak bagi dia phone supaya dia boleh menggunakan phone tu untuk tujuan pembelajaran misalnya. Okay. So ni saya just bagi tahu kat sini, buatkan aplikasi permainan, aplikasi aplikasi untuk kanak-kanak usia 5 tahun. Okay, untuk tujuan pembelajaran matematik. Okay, tema aplikasi tersebut saya nak letak tema aplikasi tersebut ialah ialah astronomi dan juga robotik. Okay. Kemudian saya tekan butang enter. So saya nak buat satu aplikasi tujuan pembelajaran matematik, and tema tu ialah astronomi dan juga robotik. Misal katalah ni contoh, kalau anak anda tu dia minat astronomi dan juga robotik. Okey, nampak ni. Dia akan tanya continue with work. So saya akan tekan continue with work. So dia akan gunakan ChatGPT work untuk buat aplikasi tersebut. Okey. Tapi sebelum tu pastikan anda pilih 5.6 model yang paling tinggi Sol High ni. Okey. So sekarang dia akan dia akan bagi tahu saya akan gunakan kemahiran pembinaan laman untuk menghasilkan aplikasi web lengkap yang boleh terus dijalankan dan diedit. Saya akan semak ruang projek dahulu, kemudian bina aktiviti, ganjaran, audio ringkas dan uji pengalaman kanak-kanak dari mula hingga tamat. Okey, so sekarang dia tengah buat kerja. Tapi kalau misal kata ada benda yang kita nak ubah ataupun ada benda yang kita nak tambah ke, nak remove ke, nanti kita boleh buat kemudian. Okey, so sekarang dia tengah buat kerja. Kita biarkan je, jangan usik apa-apa. Biarkan dia sampai settle lah. Okey, saya pause sekejap. Okey, so dia dah bagi tahu kat sini aplikasi kini lengkap dan saya makan dan dulu saya makan binaan. So dia ambil masa lebih kurang 11 minit. Tapi ni dia tengah
buat lagi lah. So dalam masa beberapa saat lagi dia akan siap lah. Cuma kat sini dia bagi tahu adalah benda-benda yang dia bagi tahu kat sini, tapi anda tak perlu usik lah. So biarkan dekat bahagian kanan ni dia ada bagi tahulah, dia ada cuba buka dia punya proses semua. Okay, cuma kat sini kalau saya try buka sini, dia keluar macam ni. Okay, basically dah siap lah, cuma kita akan buka dekat browser lain nanti. So kita tunggu kejap dia buat ni. So lebih kurang 12 minit jugalah. Tapi hari ni kita tutup. Okay, dia tengah saving ni. Maksudnya dah nak siap lah. Okay, so basically anda bagi arahan yang jelas. Kemudian anda tunggu je dia buat. Okay, jangan usik apa-apa. Melainkan kalau ada keluar pop-up macam benda yang melibatkan komputer anda yang misal kata anda punya antivirus tu dia block kan. So yang tu anda kena enable lah supaya dia boleh proses. Okay, macam saya dah enable sebelum-sebelum ni, jadi tak ada masalah lah. Cuma kalau anda first time pakai ChatGPT ni, mungkin anda tak boleh nak proceed sebab disebabkan ada firewall block semua tu. Okay, so dia dah bagi tahu dah siap. Okay, kat sini. So saya tinggal buka ni. Dia bagi tahu aplikasi misi matematik telah pun siap, ambil masa lebih kurang 12 minit. Kemudian dekat sini dia bagi tahu ada aktiviti nombor 1 sampai 10, operasi tambah mudah. Okay, file project kat sini dia bagi tahu boleh download, tapi kita boleh je buka menggunakan browser. Okay, so kat sini continue with ChatGPT. Okay, saya akan masuk saya punya account, continue. Okay, so dia dah siap dah. So ini adalah web aplikasi untuk matematik untuk kanak-kanak usia 5 tahun. Okay, saya minta tema astronomi dan juga robotik. Okay, ada roket, ada planet, ada robot kat sini. So kita boleh test. Mulakan misi. Selamat datang ke misi matematik. Pilih satu misi. Okay, so kat sini saya pilih nombor 1 sampai 10 lah. Tekan nombor 3. Hebat. Jawapan betul. Okay, kemudian disuruh tekan nombor 7. Tekan nombor 7. Hebat. Jawapan betul. Tekan nombor 1. Tekan nombor 1. Okay. Hebat. Jawapan betul. Okay, kita boleh tekan dekat audio ni untuk keluarkan suara. Actually ni pun boleh buka gunakan browser, gunakan mobile. Okay. Ni versi mobile ya. Kalau versi mobile dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni lah kalau versi mobile. Okay, and then ada tambah mudah. Okay, ni berapa jumlah semuanya? Planet, bumi campur dengan bulan. So tekan 3. Berapa jumlah semuanya? 3. Hebat. Jawapan betul. Okay, ni jawapan yang 4 kan. Kalau saya tekan 5 apa jadi? Hampir. Cuba sekali lagi. Okay, ni ada dia macam teka-teki lah, ada berapa planet. Okay, ni saya kata 2. Hebat. Jawapan betul. Okay, so ini antara benda yang anda boleh buat lah. Okay, let's say lah ada benda kat sini yang anda tak suka, anda nak tambah. Okay, contohnya macam kat sini ada 4 misi saja kan. So kat sini anda boleh bagi tahu sila tambah lagi misi. Okay, kat sini sebab ada 4, katalah tak cukup, anda boleh tambah lagi. Beritahulah kat sini, sila tambah lagi 1 misi berkaitan apa. Okay, misi apa anda misi tersebut anda nak tambah misi apa. Contohnya sila tambah lagi 1 misi bahagi contohnya, ataupun darab. Macam kat sini kan dia cuma ada tambah mudah kan. Cuba
tuan bagi tahulah nak tambah misi untuk darab atau bahagi. Macam itulah. Okey. Tuan tak suka background belakang ni macam ni, anda bagi tahu je. Ataupun anda bagi tahu kat sini, tukar background pada background warna hitam. Macam ni contohnya. Anda tekan je butang enter, dia akan siapkanlah. Cuma satu lagi, bila dah siap, anda kena publish lah. Okay, masa sekarang ni kita hanya only visible to you. Maksudnya kita saja yang boleh buka menggunakan akaun ChatGPT. Okay. So apa yang anda perlu buat ialah anda pergi dekat bahagian side atas ni. Okay. Okay, nampak ni. Dekat sini kan ada yang kita dah buat tadi. Okay. Dekat bahagian only you ni. Okay. Pilih anyone on the internet. Okay. Kat sini kan ada only you ni kan. Pilih, tekan, pilih. Sekarang just me, pilih anyone on the internet. So tekan butang publish. Okay. So bila dah tekan publish, semua orang yang buka link ni, dia akan boleh akses lah anda punya aplikasi tersebut. Okay. Mungkin anda tertanya-tanya kan, kalau nak jual boleh ke? Actually dah ada orang jual. Okay. Cuma saya tak sure dia punya bandwidth. Maksud saya kalau dari segi penggunaan ramai orang, adakah aplikasi ni akan boleh digunakan secara smooth. Okay, nampak ni. Yang ni saya dah publish, so tak perlu nak login menggunakan akaun ChatGPT. Okay. Okay, dari segi macam saya cakap tadi lah, kalau anda jual, ramai orang guna, saya tak boleh jamin aplikasi ni boleh smooth sebab dia dah ramai pakai kan. Cuma setakat ni ChatGPT sini tak ada bagi tahu berapa dia punya limit, jumlah visitor ke jumlah pengguna ke, dia tak ada limit lah. Cuma sekarang ni dia punya link atas ni dia akan jadi panjang macam ni lah. Cuma kalau anda nak tukar kepada anda punya domain sendiri, boleh je. Cuma kena beli domain sendiri, lepas tu tekan butang edit ni. Tekan dekat setting ni. Okay, dekat bahagian domain, custom domain ni. Okay, anda kena masukkan custom domain. Lepas tu masukkan name server anda lah yang anda dah beli dalam platform domain tersebut. Okay. So itu saja. Saya harap video ni membantu. Maybe anda nak gunakan untuk buat latihan untuk kanak-kanak, untuk anak anda ke, untuk anak buah anda ke kan. Ataupun maybe anda nak buat aplikasi lain. Okay, untuk tujuan kegunaan anda sendiri. Okay, bolehlah cuba ChatGPT ni. Okay, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.